Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Siti Asmah binti Muhammad dari SMK Tunku Temenggung PKG Pendang. Okey, untuk video yang kedua, standard pembelajaran 4.1.2 menentukan pelengkap bagi persilangan set. Okey, sebelum memulakan pelajaran, kita tengok nota dulu. Okey, yang pertama, pelengkap bagi persilangan set P dan set Q mengandungi unsur dalam set semesta yang bukan unsur bagi set P persilangan Q. Nota yang kedua, simbol koma di atas dalam set P persilangan Q koma mewakili pelengkap bagi persilangan set P dan set Q. Okey, kita lihat contoh yang pertama. P persilangan Q di mana unsur berada di tengah-tengah antara set P dan set Q yang berwarna biru. Okey, kamu tengok pula pada set P persilangan Q pelengkap di mana selain daripada unsur yang di tengah-tengah. Ini bermaksud P persilangan pelengkap adalah unsur selain daripada unsur P persilangan Q. Okey, kita lihat contoh yang kedua. P persilangan Q pelengkap. Okey, set P adalah 1 dan 2. Di mana unsur bagi set P adalah unsur 1 dan 2. Set Q pelengkap pula adalah 1 dan 5. Di mana Q adalah unsur selain daripada unsur Q. Q pelengkap adalah unsur selain daripada unsur Q. Yang ketiga, P persilangan Q pelengkap adalah nombor 1, iaitu nombor yang dilorekkan dengan color pink. Okey, kamu kena faham di mana unsur P yang bersilang dengan Q pelengkap di mana tiada unsur Q di dalam set ini. Okey, setelah tengok dua contoh, kita cuba soalan 1. Diberi set semesta adalah X nisbah X ialah integer 1 kurang sama dengan X kurang daripada 10. Set A adalah X nisbah X ialah kuasa 2 sempurna. Set B, X nisbah X ialah faktor bagi 8. Dan set C, X nisbah X ialah nombor genap. Okey, senaraikan semua unsur bagi setiap set berikut. A, set A persilangan set B pelengkap. Okey, mula-mula kamu senaraikan dulu semua set semesta iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian senaraikan set A iaitu nombor kuasa 2 sempurna antara 1 hingga 9 iaitu 1, 4, 9. Set B adalah nombor faktor bagi 8 iaitu 1, 2, 4, 8. Manakala set C adalah nombor genap antara 1 sampai 9 adalah 2, 4, 6, 8. Okey, untuk soalan A, mula-mula kamu buat dulu A persilangan B. Jadi senaraikan unsur A persilangan B iaitu 1 dan 4. Seterusnya kamu buat A persilangan B pelengkap di mana semua nombor selain daripada 1 dan 4 tadi. Jadi A persilangan B pelengkap adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, seterusnya soalan B, A persilangan C pelengkap. Okey, sama macam soalan A, mula-mula kamu senarai dahulu A persilangan C. Unsurnya adalah 4. Apabila diminta A persilangan C pelengkap, maksudnya semua nombor di set semesta kecuali 4, iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Okey, saya harap kamu faham dan kita akan jumpa untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih.